Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Pekan, Pangkalan Nyirih, Kota Putera, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Pekan, Pangkalan Nyirih, Kota Putera, Besut, Terengganu. Penerima yang pertama iaitu Encik Muhammad Syafrizal bin Abdul, berusia 31 tahun. Beliau hanya menyara keluarga dengan melakukan kerja-kerja kampung. Dan beliau mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah dan memerlukan perbelanjaan untuk persekolahan mereka. Penerima yang kedua iaitu Cik Fatimah binti Ma'ali, berusia 66 tahun. Beliau merupakan seorang warga emas yang mengidap penyakit darah tinggi, kolesterol dan juga lelah. Untuk penerima yang ketiga iaitu Puan Nur Kamarina binti Awang, berusia 43 tahun. Beliau hanya melakukan kerja-kerja kampung dan beliau juga mengidap penyakit darah rendah dan turut menjaga anaknya yang mengidap penyakit gastrik. Penerima yang keempat pula iaitu Puan Nur Maizal binti Awang, berusia 49 tahun. Beliau merupakan seorang ibu tunggal yang mengidap penyakit kencing manis, darah tinggi serta buah pinggang. Okay, penerima yang kelima iaitu Encik Zakaria bin Harun, berusia 59 tahun. Beliau kini tidak dapat bekerja akibat diserang penyakit strok dan kini beliau terlantar serta memerlukan penjagaan daripada ahli keluarga beliau. Penerima yang keenam pula iaitu Encik Ramli bin Deris, berusia 63 tahun. Beliau merupakan seorang warga emas yang hanya mencari rezeki melalui kerja-kerja kampung. Penerima yang ketujuh iaitu Cik Rohana binti Ali yang berusia 58 tahun. Beliau tidak bekerja dan beliau juga mengidap penyakit sawan. Penerima yang ke-8 iaitu Encik Yusuf bin Said, seorang warga emas berusia 79 tahun. Beliau mengidap penyakit strok serta sakit jantung. Penerima yang ke-9 pula ialah Encik Jaafar bin Muhammad, berusia 76 tahun. Beliau merupakan seorang warga emas yang mengidap penyakit lelah. Penerima yang terakhir iaitu penerima yang ke-10 iaitu Cik Azizah binti Said, berusia 57 tahun. Beliau bekerja sebagai tukang jahit bagi menyara kehidupan beliau. Harapkan konten infak ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima bagi program ziarah mahabbah kali ini. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana percayai kami dan membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah mahabbah kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.